Hello guys, pada hari ini Aika telah memperagakan 3 SUV elektrik mereka. Yang pertama adalah V23, yang kedua adalah Zero 3T dan yang terakhir adalah Zero 3. Okey, fokus kita pada hari ini adalah Aika Zero 3. Sebab apa? Dia akan dilancarkan pada suku ketiga pada tahun 2025. Aika Zero 3 ni boleh didapati dengan dua konfigurasi, iaitu pacuan dua roda 2WD dan juga pacuan roda pintar IWD. Okey, sebelum kita tengok pada spek dalaman kereta ini, mari kita cerita tentang Aika Zero 3 punya design. Apa yang menarik kat sini, kau boleh tengok I dan juga I. Ada 3 I dekat sini, menjadikan dia sebagai sebuah lampu. Dan juga kat sini ada grill, tapi grill yang tidak berlubang lah. Design dia. Dan kita kat bawah ni, bumper dia cantik, nampak garang. Okey, seterusnya kita tengok bahagian tepi pula. Okey, untuk ni ada cadeling untuk bahagian tayar. Okey, tayar GT dengan saiz sebesar 19 inci 225/55. Okey, tengok pada design dia memang nampak macam tayar kereta EV lah, sebab dia penuh kat sini. Dan juga kat sini logo I. Okey, macam saya cakap tadi, kereta ni ada dua versi. Okey, yang versi pertama adalah 2WD yang dipacu oleh kuasa motor belakang, iaitu pada 135 kW yang menghasilkan 226 Nm torque yang mempunyai kapasiti bateri 65.7 kWh LFP dan jarak perjalanan dia yang dia boleh pergi adalah sehingga 426 km NEDC. Seterusnya adalah version IWD yang di mana dipacukan oleh kuasa motor depan dan juga belakang yang menghasilkan sehingga 205 kW dan juga 385 Nm torque dan mempunyai kapasiti bateri sebesar 69.8 kW dan jarak perjalanannya adalah 416 km NEDC. Okey, seterusnya adalah untuk bahagian onboard charging. Kita tekan sikit. Dia auto. So, Aika Zero 3 ni dia support pengecasan DC 80 kW. Okey, kalau dalam 30 hingga 80%, ambil masa dalam 30 minit je. So, kalau nak ulang alik balik kerja kan, kat bandar pun tak ada masalah. Okey, next adalah bahagian belakang Aika 3 ni. Saya suka. Sebab apa? Kat sini I. Kat sini I. Dekat sini pun I. Tengok, sini pun I. Saya boleh katakan sebab tengok I huruf besar. So, memang Aika 3 ni memang mementingkan identiti mereka sendiri. Dan jom kita tengok bahagian dalam dia pula. Buka, macam buka pintu peti ais weh. Ini adalah dalaman untuk Aika Zero 3 ini. Bagi saya dia agak kecil, mungkin dalam boleh masuk bag luggage size medium kat sini. Tengok bawah ni, adakah ada storage kat bawah ni? Oh, tiada. Dan yang paling menarik adalah sini. Tahu nak kotak untuk apa? Macam nak buka dia? Kita just tekan I ni. Kat sini pun boleh simpan barang lagi. Apa-apa, air ke 2, 3, 4 air kat sini saiz 1 liter. Tak ada masalah. Menarik lah kereta Aika ni. Tutup sikit. Macam tutup. Boleh. Okey, sekarang saya berada dalam kereta Aika Zero 3 ni. Saya suka dengan dalam ni. Sebab apa? I. Sini pun I. Memang kata identiti Aika ni sendiri lah. Okey. Kat sini ada papan meter dia kat sini untuk tunjuk tinggal bateri berapa, jarak tinggal berapa. Okay, dia support Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tapi yang menarik ni, saya suka skrin besar. Tapi yang menarik dia kat sini. Dia ada bunyi lah untuk setiap mode dia ni. Tak silap saya ada 6 mode kat sini. Tengok, kita tekan je pula. Menarik tu. Okay. Next, kat sini ada tempat pengecasan Type C dan juga Type A. Kat sini ada wireless charging satu. Dan kat sini ada tempat 2 cup holder dan juga storage. Kat sini saya cuba. Wow, dia terbuka. Menarik. Okey, untuk kereta ni pun dia tak ada pemegang untuk keluar, just tekan butang je. Dia akan terbuka. Okey, sekarang saya berada di bahagian passenger. Bahagian passenger ni penting tau, sebab untuk beri keselesaan kepada penumpang. So kat belakang ni saya dengan ketinggian 172 cm. Okey, selesa. Boleh sikit lah. Dan kat sini, kita tengok sikit armrest. Ada 2 cup holder. Okey, dekat sini ada kabel Type C dan juga Type A. Dan yang menariknya bagi saya dekat sini, ada lampu dekat setiap pintu penumpang ni. So, kat penumpang tak ada nampak gelap. Untuk harga kereta Aika Zero 3 ini, untuk version 2WD dijual pada harga RM145,000. Untuk version IWD dijual pada harga RM155,000. Saya nak tanya soalan. Macam nak tahu ni kereta Aika? Macam saya katakan tadi, I. Sekian saja daripada saya, Amri Zaki. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.